Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Jejak Santai. So hari ni aku nak bawa korang pergi ke Cameron Highland. So kita tengok apa yang menarik di Cameron Highland. Nak pergi mana kita ni? Kita lagi berlayar. Apa dia awak? Cameron Highland. Highland. Nak rasa tempat sejuk. Boleh lori kereta. Wow, terorong Ipoh. Warna terang dah. Kata dia bola bodi tau. Kita dah nak sampai Ipoh dah. Sekejap dah. Man, apa Man? Sedap ni. Tapi nak berhenti tu masalah tu. Welcome to the Ipoh. Jelapang Sungai Siput, Tanjung Rambutan. Cameron Highland. Oh, Cameron Highland. Mana nak kau nak pergi kanan? Lupuk ni apa? Kumis. Tengok Imam punya mati. Suruh ke kanan dengan mulai. Aduh. Simpang Pulai. Tengah west. Jalan Simpang Pulai, lodging Cameron Highland. Merah berkurung. Apa kata? Samamu, Ya Allah. Letak ni kena buat dia penting. Hampir 2 jam 45 minit aku dari Penang ke Simpang Pulai. So tiba masanya aku sudah berhampiran di Cameron Highland. Okay gang, kita orang dah sampai ke Cameron Highland. Jadi penantian selama ini nak ke Cameron Highland, aku dah berjaya sampai. Oh, rasa hilang penat memandu kereta daripada Penang ke Cameron Highland ni. Okay guys, kita dah sampai di Cameron Highland. Suhu hari ni 24 darjah Celsius. Sejuk tu 24 darjah Celsius. Jadi nice cold. Tapi cuaca baik, tak hujan. Okay, baru melepasi sempadan Perak dengan Pahang. Kita kalau hujan nampak tadi ada satu sembol milik Cameron Highland lah. Kita dah masuk ke kawasan Cameron Highland. So guys, kita akan pergi ke tempat menarik lepas ni. Yang mana menarik tu kita akan pergi. Kita dah sampai kat Glasgow Garden dan Evan Chocolate and Ice Cream. Jom kita try. Tengok apa benda yang menarik kat tempat ni. Adik, mana adik? Nak ada coklat tak? Bunyi dia besar lah. Tu, dah apa tu? Jom. Ada tak? Ada. Oh, benda ni yang bunyi. Ingat kau apa tadi? Kakak apa kau? Dia kan minuman dah. Strawberry white coffee. Hah? Ni baru dapat tu. Orang bukan beli gasing datang sini, sayang weh. Apa tu? Adik, Man, sini. Man, sini Man. Man. Sini Man. Iman. Man sini. Tengok muka ni. Tengok muka atas.
Banyak bunga. Oh, sejuk ah. Sejuk ah. Mana adik? Adik. Adik, pegang tangan. Oh, tu lah pokok bunga comel. Adik pakai kasut tak betul lah adik. Adik pakai kasut tak betul. Sini kasut masuk sini. Bukan, nak tengok coklat je. Hai, ambil jap. Dinosaur. Ada dinosaur apa tu macam? Sikit viral ni? Dah? Ha? Viral ni? Bahaya tu kalau naik ni. Bahaya. Dia banyak ada ladang ni. Umur dah sepi-sepi. Banyak kan? Ada buah, buah, sayur. Saya dia suka. Oh, ni Kampung Raja kawan aku kerja Balai Polis Kampung Raja. Mana Balai Polis Kampung Raja? Oh, dia makan sayur seperti boleh ya ni. Oh, Kampung Raja. Sekarang kita berada di Kampung Raja, Pahang. Kampung Raja bes. Ikut kawasan pekan Kampung Raja ni. Kampung Raja ni banyak orang tempat tanam sayur ni. Banyak tanam sayur, buah-buahan. Masa buah-buah ni ada orang ambil ni pergi jual di tempat kita ni lah ni. Ni kedai makan apa ni? Oh, ni medan serong. Kebanyakan sini majoritinya kaum Cina. Okey, kita akan makan tengah hari di Beruncang ataupun Tanah Rata. Kita tengok keadaan macam mana. Tapi aku rasa suasana kat kamera ni memang betul lah orang cakap sejuk. Cuaca 26 darjah Celsius. Macam duduk dalam aircon lah. Aircon yang Dah lah. suria sejuk ke tak sejuk. Ambil. Sayur sawi. Kenapa dia punya tung tu macam Thailand ke? Oh, takkan pergi hantar benda ni kat Thailand. Oh, Thailand hantar kat kita, kita hantar kat Thailand macam tu kot. Sayur, mari beli sayur. Beli sayur. Kebun, sayur. Sayur nara. Sayur nara di kebun. Masak. Sayur banyak, kereta Haila angkut barang sayur. Sayur lagi. Tak angkat. Kalau ada teh tak tu? Ini ada. Ayo, kita break. Ada. Oh, sudah jam.
jalan tu. Kalau genting atas tu. Kau tak genting. Nak tu. Kan? Kalau genting. Tu yang cepet. Kan? Masuk je lah daki. Tu cepet. Sejuknya Cameron. Sejaknya, syoknya. Orang kata main Cameron ni best sangat. Tutup dia. Di jam. Apa itu? Apa besar itu guys? Dia apa besar banyak? Mana sih selayang? Jadi Indonesia pula. Ada bukan? Adik cakap yang Melayu adik. Asal. Kepada ibu. Sebaik apa itu nak makanan? Guys, ada orang kata Indonesia guys. Alah kata Indun, kupon Indun. Jangan aku jalan pelan-pelan, tak tahu mana arah aku. Ambil gambar boleh. Kita akan kena gambar. Miu. Pokok lavender. Pokok lavender warna biru tu penuh. Kita kecil dua, kita pusing printer. Aku dah stres dah, teriak tadi. Nak berhenti beli apa? Strawberry lah. Nak beli mantan strawberry. Abang rasa mantan strawberry beli dekat ni pun tak apa. Shopee. Kan? Abang tak ambil di Shopee. Anak. Jam kawan, jam. Jom. Kita pergi makan dulu, kita tak makan ya. Kaki yang masuk tu. Jom. Jom pergi makan. Ambil number. Pergi makan. Jam ni. Tandas pun kena pakai tu pula. Makasih dulu. Alhamdulillah guys, kita orang pun dah selesai makan di warung tepi jalan ni. So kita orang nak teruskan perjalanan ke Berincang. Guys, hampir 2 jam setengah kita orang sangkut jam dan akhirnya kita orang sampai di Berincang. So aku pun dapat check in hotel di kawasan Central Mall. Jadi malam ni guys, aku akan bersiap-siap untuk lihat di kawasan Central Mall ni. Lepas. Sini memang tak berpeluh lah. Datang sini. Sejuk Amal? Ha? Sikit. Ha? Sikit. Jam dah jadi. Dah jam guys. Dia berhenti semua ni guys.
Iba. Siapa? Hai, masa lu kelepasan? Mari kita ambil gambar boleh? Mari. Duduk. Kita jalan dulu, saya tahu beli. Jangan kalu. Ada apa madu? Kita jalan dulu, nanti kita tengok. Ada strawberry deh. Strawberry banyak. Kejap. Adik sini. Dah RM5. Ramai malam ni guys, ramai orang guys. Penuh, sampai tempat duduk nak makan pun tak ada. Aduh, kesian. Apa ini? Tahu lah, nak makan apa pun tak tahu. Duduk sini dah macam nak pergi makan mana kita ni? Ha? Ni ngap. Hai guys. Dan kita beli Aiskrim Cameron. Ayah, kita beli Aiskrim strawberry. Sedap tak? Oh, sedap makan aiskrim strawberry. Iman? Tak. Makan aiskrim apa? Aiskrim strawberry. Oh, bestnya. Ada tu lagi. Abah. Guys, aiskrim. Strawberry campur coklat tak ada? Strawberry campur coklat. Ada. Bagi satu. Berapa RM6 kah? Lagi? Okey. Satu cukup. Tadi beli aiskrim satu RM6. Beli pula dapat RM5. Dapat diskaun RM1. Tapi yang ni coklat campur strawberry. Ya. Adik.
Okey guys, untuk kali ini saja video klip kita di Cameron Highland untuk hari pertama. So korang jangan lupa tengok sambungan video klip kita orang pada hari kedua dan ketiga. Sebelum tu korang jangan lupa like, komen and share serta subscribe channel ini untuk bantu aku naikkan followers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga berjumpa lagi.